Satun, atau dahulunya dikenali sebagai Setul, adalah sebahagian daripada Kesultanan Kedah, salah satu kesultanan Melayu tertua, sejak abad ke-12. Kedah menguasai wilayah yang luas di sepanjang semenanjung Melayu Barat Laut, termasuk Perlis, Langkawi, dan Setul. Pada akhir abad ke-19, Kesultanan Kedah mengalami perselisihan dalaman dan pertikaian penggantian yang membawa kepada pembahagian wilayahnya. Untuk meredakan ketegangan dalam kalangan kerabat diraja, Baginda membahagikan negeri kepada 4 wilayah. Pada tahun 1808, Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II dari Kedah memberikan Setul sebagai wilayah yang berasingan kepada adiknya, Tunku Bisnu, mewujudkan fiefdom separuh autonomi di bawah kekuasaan Kedah. Langkah ini merupakan strategi politik untuk menenangkan pelbagai tuntutan takhta diraja. Maka dengan itu, bermulalah kerajaan Setul Mambang Segara. Walaupun Setul mempunyai pemerintah sendiri, ia tetap rapat dengan Kedah. Adat Melayu, bahasa Melayu dan Islam membentuk jati dirinya. Namun, keadaan ini tidak kekal lama. Pada abad ke-19, Siam mula meluaskan pengaruhnya ke atas negeri-negeri Melayu Utara. Setul juga turut berubah arah, terutamanya apabila Kedah kehilangan kuasa. Pada tahun 1897, Siam melantik Tunku Baharudin atau Kudin sebagai Raja Setul. Beliau memperkenalkan pentadbiran bergaya Thai dan menggantikan bahasa Melayu dengan bahasa Siam dalam urusan rasmi. Identiti Melayu Setul mula pudar. Titik perubahan berlaku pada tahun 1909. Perjanjian Inggeris Siam menyerahkan Kedah kepada British, tetapi Setul diberikan kepada Siam. Setul kini terpisah secara rasmi daripada akar Melayunya dan menjadi sebahagian daripada pentadbiran pusat Siam.